Let's go Langkawi. Time dah kena ferry pergi Langkawi. Kau ingat? Aku pun first time. First time, oh my god. Biasa naik kereta. Biasa naik kereta. Kereta tu dia jalan atas air. Wow. Seat 134, 135, 136. Drop lagi sini. Kau tak? Hai. Jam 4 petang kita dah sampai di Langkawi. Jalanan daripada Kuala Perlis ke Langkawi dalam 1 jam setengah. Untuk pulang ni. Air kotak RM2. Air tu RM3. Air tin RM3. Kasih fee RM4. Mineral water RM2. Inilah kantin dalam ferry. Jalan sikit ya? Okay. Selamat datang yang ke Langkawi yang. Macam tu punya motor ferry. Langkawi pun nampak. Punya kita terapung ni. Tadi yang welcome kita pun. Ada bawah ni ketat. Ada kalung bunga pun. Internet sini macam stress sikit. Mesej kan? Hantarlah bab. Ini yang paling claim air paling ringan lah. Boleh tak muka. Ni tengah air tu letak penyu. Satu botol satu penyu. Satu botol satu penyu. Kita tadi di JT Kuah. Sekarang kita berada di JT Pekan Rabu. Daripada JT Kuah kita naik Grab RM5. Sini juga JT nak ke Pulau Tumba. Kuah juga namanya. Ini Kuah. Ini Kuah. 03 17 Ahmad betul. 30 km 303 dekat sana. Kaunter tengah untuk mendapatkan token ferry anda besok pagi. Kalau anda mahu Firdaus Ahmad. Betul. Muhammad, sorry. 3009. Boleh. Saya ni betul ya? Betul. Ready dan tekan finish. Tadi dah ambil pin. Kau daftar dulu pada aku Kau daftar dulu pada aku nak ambil tiket ke Pulau Tumba esok pagi. Kita dapat tiket percuma sebab kita dah daftar ni. Aku nak tanya kalau berapa orang. Berapa orang apa? Oh, rest tu. Tak ramai. Simple je begitu kan. Apa yang anda boleh buat di Pulau Tumba? Saya ni kita nak kena esok masuk sebab kita nak atok rumah. Bye sebalik. Oh, jambatan tu kan? Jambatan tu ya. Tengok pun memang ya tak memang tak cover kan. Direct. Panjang jalan tu tak ada cover. Jalan ada mana ni tak. Kalau lintas 5 Kita dah settle ambil Westgate and then sekarang kita nak pergi balik bilik saya. Kita nak pergi homestay. Ni belum jumpa lagi homestay yang dia cari. Dia dah booking tapi tak jumpa. Banyak petai sini. Kami memilih tempat paranormal ke apa siap. Okey ke Min? Kalau tak kita stay Tumba. RM80 je. RM80 je. Esok keluar balik. Esok kita tidur sini. Amin sesat. Dia dah booking homestay tapi tak tahu kat mana. Mana homestay? Dah jumpa dah homestay. Maksudnya ni tempat berhantu. Min. Tak ni. Siapa yang berhantu? Ya, aku dengar bunyi guli. Aku dengar bunyi guli. Akhirnya Amin dah jumpa homestay yang di booking. Kita dah lalu dia orang tadi. Kita dah Tak, ni. mana? Oh, di dah blur. Warna dia dah lain tu. Dua jari. Satu sini, satu sini. Tekan, tarik. Oh, apa tak boleh dia. Kalau
Besar Syut. Aku ini baik kan? Wah, besar mesti ni. Tandas dia tinggi. Dua heater, aircon, kipas. Tu ada dapur. Ni bilik nombor 2. Kecil sikit. Okay, bilik nombor 1. Semua single lah, semua ada quick dengan ini dalam 15 minit daripada sini ke Pulau Tuba. Kita dah nak naik bot. Sekarang jam 6:19 minit pagi. Apa tu? Oh, air pasang. Kita dah sampai di Pulau Tuba. Let's go, let's go. Pulau ni ada banyak mi udang. Balik nak makan mi udang, bubur pinggan. Let's go. Okay, aku dah drop back. Sekarang 6.53. Dia kata tunggu VIP untuk kita fly off. Tujuh suku. Let's go. Kilometer 1 616. Kilometer 2 635. Let's go. Kau bakau. Hai. Hai. Come on, come on. Kau. Ambil lah. Dah rantai kat motor lagi tak balik. Go, 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 go. Come on, Dek. Terima kasih. Sama. Kilometer 3 733. Let's go. Kembang.
Kilometer 4. Kilometer 4, 811. Sudah slow. Heart rate naik. Kilometer 5, 7, 25. Kilometer 6.5. Kita masuk hutan, masuk Danai. Let's go. Tak ada orang lalu ni. Kilometer 8, 7, 5, 4. 18 kilo lagi. View laut. Laut tu Barang Kawi. Speed 2. Oh. Tinggi tak? Tinggi ke? Tengok. Go. Kita berada di CP3. Simpang 4. Nanti patah balik kan? Dia straight sini dulu, ke sana, baru sana. CP 3.1, 3.2 patah balik. Anda siap tak? Jalan. Apa? Oh, pasti sangat kat sini. Are you leading ah? Oh. Sekarang kita di jambatan menuju ke Tasik Raya Munting di kilometer ke 14.2. Mai dari mana? Selangor. Jauh. Jauh lagi tak? Apa? Jauh lagi tak Useng? Kilo lebih lah. Kosong kan? Ya, ya. Ni. Ni hang depan tu itu. U-turn di kilometer 15.2 menuju ke CP3 balik. Jauh gila mak U-turn nombor 2 ni. Nampak aku dah bong lah. Kilometer berapa? Kilometer 18. Kita dah sampai tempat U-turn Tanjung Pandan Corner. Ya, mi udang U-turn dekat jeti ujung. Boleh lepak siap situ. Oh, tak tahu je. Sana kuah. Bob, tadi saya Amin. Masih meneruskan perjalanan. Kilo 5 lagi. Kita di kilometer 24. Lebih kurang 6 kilo lagi untuk habis
Time 3 jam 55. Sedang mendaki. Panas. Ya, kita dah hampir sampai ke finishing line. Dalam 195 meter lagi. Itu panas gila bayi. Sikit lagi sampai ke finish line. Depan tu sampai jeti. Let's go. Yeay. Dah habis. Dah habis. Ah. Saya ingat dah habis lorong masa tu lah. Apa tak ada habis pun. Waktu tahun ini. Min. Dia tu lah. Menang. Tahniah. Mau dia Amin pun dia.